Simpan chiller berapa lama? Kalau boleh nak sedap Kak ya, you letak 1 hari ya. Besok baru you makan. Kalau you dah tak sabar sangat Kak, 3 jam lah Kak. Kalau you memang tak sabar sangat, you kena tidur. Baru besok bangun, you boleh makan. Kalau you tak tidur, you akan terpergi ke peti sejuk you. Duk buka-buka kan. Okey Akak, bahan-bahan untuk tiramisu kita tak pakai telur ya kali ni. Kita pakai whipping cream je. Whipping cream dengan cream cheese. Okey, resepi tiramisu no telur. Okey, nombor 1, cream cheese 250. Nombor 2, whipping cream 350. Nombor 3, gula. Akak, saya pakai gula caster tau, 90 gram. 90 gram tu just nice lah, rasa manis-manis, pahit ada, rasa manis-manis ada. Mana just imbang lah nak rasa tiramisu dia kan. Lepas tu nombor 4, esen vanilla. Kalau akak nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Nombor 5, lady finger. Lady finger ni yang macam ni lah Kak. Akak pergi kedai, akak cakap, Dek nak beli lady finger, nanti dia bagilah macam ni. Okay. Yang ini saya beli hari tu berapa ringgit saya tak ingat lah. Tapi kat kedai kek adalah jual. Tapi sekarang stok tak banyak macam sebelum-sebelum ni tau Kak. Okay, nombor 6, air kopi. Akak, air kopi ni, saya pakai kopi ni. Makona. Makona. Tak gerti sebut mak kau. 1 cawan air kopi 1 cawan. Nombor 7, serbuk koko. Tu je bahan dia Kak. Okay, mula-mula Kak ya. Bahan-bahan dia, kita perlukan kopi. Akak, contohlah Kak Katerina, akak tak ada jenama Makona ke Makoni ke apa kan. You tak ada jenama ni, you nak pakai Indo Cafe pun boleh. You nak pakai kopi yang bila you larutkan tu, dia tak ada serdak. Faham tak maksud saya? Akak, dalam cawan ni ada air panas banyak ni je. Lepas tu, air sejuk saya banyak ni. Okay? Dalam 4 sudu lah ya. 4 sudu. Dia memang pahit Kak ya. Sepahit kehidupan kita. 1, 2, 3, 4. Okay? Now, you ambil 1 sudu kecil gula. Gula ya. Saya pakai caster sugar je. Tak kisahlah gula apa nak pakai. 1 sudu saja ya gula Kak ya. Jangan banyak-banyak tau. Sebab kita nak pahit kehidupan kita ya. Bukan nak manis. Alright. Now you kacau macam mana you bancuh air untuk suami-suami you lah. You kacau je. Macam biasalah you kacau Kak kan. Dia memang sangat pekat dia Kak. Lepas tu akak ambil bekas macam ni ke kan. Bekas apa ke, you tuang je air kopi you kat dalam ni. Tadi kan air panas you kan banyak ni kan. Now you masukkan 1 cawan lagi, separuh cawan tu lah. Bukan separuh lah. 45. Aku tak kerti sebut lah weh. Kau tuang je lah, yang penting 1 cawan. Ni air sejuk ya, you tuang je dalam ni. Lepas tu, you ketepikan ya. Ini kalau you minum ni Kak, confirm you sakit kepala. Sebab dia memang pahit sepahit-pahit cinta. Alright? Now you ketepikan. Gelap? Apa yang gelap? Muka saya ke? Gelap ke Kak? Memanglah Kak, kena cari matahari selalu kan? Gelap lah dekat. Apa aku nak cakap tadi? Aku lupa dah orang cakap aku gelap. Cream cheese ni Kak, kena suhu bilik ya Kak. Kalau akak sejuk, jangan buat lagi. Akak kena betul-betul suhu bilik. Cream cheese ni 250 ni kan, you just pakai je 1 yang kecil ni, you terus masuk dalam ni, okay? Dia memang sangat lembut ya, sebab dia suhu bilik. Kalau dia suhu peti sejuk, dia tak lembut. You lenyek-lenyekkan dia. Pakai spatula ya, lenyekkan pakai spatula. Okay, dia dah macam ni. Now, you timbang you punya gula 90 gram Kak ya. Whipping cream kita 350 gram tau akak. Now, you masukkan dekat dalam you punya ni dulu. Apa nama dia? Bowl yang ada cream cheese ni. You masuk 50 gram dulu ya Kak ya. 50 gram you masuk dalam ni dulu. You buat macam ni Kak ya.
Sekejap ya, ada fotografer tengah tengok gambar saya. Ya Allah, kau. You buat macam ni dulu, pakai spatula. Sekejap lagi you pakai whisk you. Alright? Kena pakai mixer pun boleh je. Tapi dia kuantiti sikit kan. Saya tak ada hand mixer. Saya pakailah tangan. Pakai whisk pun boleh jakak. Tapi akak kena ada kekuatan untuk mendapat tekstur yang sangat cantik ya. Ni tekstur dia kak ya. Tekstur dia. Then you ketepikan dahulu. Now you timbang lagi. Whipping cream 300 sebab 50 gram kita dah masuk dalam ni kan. Now 300 pula kak ya. Pakai bowl. Sebenarnya boleh pakai mixer ya. Akak tolong dengar, sebenarnya boleh pakai mixer tapi mixer saya yang hand tak ada. Berapa banyak? Esen vanilla. Esen vanilla tu dalam satu sudu kecil lah kak. Indo Cafe boleh kak. Indo Cafe. Lepas tu siapa yang nak pakai espresso yang lagi mahal pun boleh. Now kita akan gunakan kekuatan you lagi untuk whiskkan dia. Memang akan take time. Sakit kak no? Ingatkan tak sakit? Black ke? Okay, now dia dah mula kental. Now you ambil sikit saja kat dalam ni. You ambil sikit macam ni. Dalam 2-3 sendok kan. You whiskkan lagi. Untuk orang yang tak ada mixer ya, pakai tangan. Dia dah mula likat kak ya. Nanti you boleh masukkan semua. Okay? Tapi you kena sabar sekejap lah ya. Saya tak boleh buat laju-laju lah kak. Tangan saya kan ada 2 je. Kenapa girlfriend adik tak buat sendiri je tu? Okay, dia dah mula likat macam ni kak. Now you boleh masukkan keseluruhannya ya. Apa kak cik? Kenapa girlfriend adik tak buat sendiri? Then you whisk lagi. Kental begini kak ya. Now you boleh susun you punya you punya apa nama dia kak? Lady finger ya. Akak lady finger ya kak, bukan man finger. Akak tolong dengar cakap saya. Sagi pergi kedai salah beli. Oi, alhamdulillah. Alhamdulillah sedap weh. Ni dia punya rasa manis-manis susu. Lepas ni kita akan masukkan dengan kopi kita yang pahit. Jenama apa-apa kak. Tapi saya pakai jenama Lago. Pakai glove. Akak saya tolong ya untuk yang ni sebab kita kan lady finger kita ni kan kita nak celup dalam air kan. You kena make sure bila you celup tu you pakai glove ataupun penyepit ya. Sebab kita punya biskut tu tahan lama ya kak. I mean tak nak basi cepat lah. Kalau pakai tangan kan sebab kita tak bake tau. Kita tak bakar dia. Kita celup-celup sejuk-sejuk. Awet. Resepi ni boleh jual tak? Boleh kak. Akak boleh jual. Akak jangan rendam lama-lama ya. Rendam macam tu je. Macam tu je. Macam tu je. Okay. You jangan nak rendam lama-lama You susun dia dulu. Jangan rendam lama-lama ya. You celup dia macam tu je dah. You jangan celup bagi dia berenang. Air kopi tu letak gula lah. Now, kan ada space kat belakang ni kan. Okay, saya bagi tahu kat you. You boleh letak cheese kat bawah dulu and then baru nak letak lady finger. Ataupun you nak terus letak lady finger pun boleh. Ikut kreativiti masing-masing, okay? Kerja dah, orang tak buat open house dah. Ni, you masuk macam ni. You boleh pakai piping bag ya. Pakai piping bag and then you pipe. Boleh je. No issue. You nak pakai sudu macam saya, kaut satu-satu pun boleh. No issue juga. No problem kak. Kita kerja, kita buat je macam mana kita nak buat. Yang penting kita buat kak ya. Jangan ambil resepi je lepas tu tak buat. Wah, satu bekas kot. Ratakan dia pakai spatula ke, pakai paste pembaris ke, boleh je kak.
Pembaris. Yelah, nak bagi rata kak kan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kita punya penapis kan lubang kecil kan. You kena macam ni. Simpan cila berapa lama? Kalau boleh nak sedap kak ya, you letak 1 hari ya. Besok baru you makan. Kalau you dah tak sabar sangat kak, 3 jam lah kak. Kalau bubur biko boleh ke? Biko boleh tapi dia tak akan rasa pahit kehidupan kita kak. Boleh je, ada yang letak Vicco, tapi untuk saya, if tiramisu, you memang kena rasa kopi pahit ya. Kopi pahit cinta, gitu. If you, Vicco dia akan manis tau. Tapi sesuai untuk kanak-kanak lah. Yang ni untuk orang macam I lah, orang tua-tua macam I. Alhamdulillah jadi. Ini 2 layer. Akan ada video. Kita akan Ya kak, bekas dia. Tuan Kak Cik pegang elok-elok kat sini, jatuh tumpas lagi Kak Cik. Tangan berkokok Kak Cik. Oi. Siapa nak, korang boleh buat resepi ni. Yang ini selalunya lah kan, dalam seminggu boleh tahan. Tapi saya tak pernah letak seminggu tau kak, sebab letak je habis. And then kita tak tahu bila dia akan basi, okay? Macam tu. Tapi make sure masa you nak rendam you punya finger, bukan finger ni ya. Finger yang ini ya. Bila you nak rendam finger yang ini, yang batang-batang ni kat dalam air kopi ni, you pakai glove ya kak, sebab kita tak nak ada kuman. Sebab kalau pakai tangan, dia kan tak bakar. Takut nanti dia cepat rosak lah. Kalau kita pakai tangan je, you kena pakai glove, okay? Kat situ jelas tak? Either you pakai glove ataupun pengepit lah. Kalau ada pengepit kat rumah lah, rumah saya pengepit tak tahu kat mana. Dapat 6 bekas macam ni kak. Bye semua, jumpa lagi. Bye. Terima kasih kak.